parah. Dekat dunia ni kosong. Tetapi kebanyakan soalan itu tak ada kaitan langsung dengan perbicaraan kita. Ditanya soalan pasal peristiwa berlalu. Ditanya soalan pasal operasi lalang. Ini okey. Soalan pasal adakah Tuan ini diktator. Ditanyakan soalan tentang Pulau Batu Putih. Ditanyakan soalan mereka itu tentang ISK dan sebagainya. Ditanyakan tentang kekalahan dekat Langkawi. Selepas semua manusia hilang, tak tahu kenapa. Dah kita buat rumah dari sini. Tanyakan tentang macam-macam benda yang sebenarnya tak ada kaitan sama sekali dengan perbicaraan itu. Tak ada kaitan dengan konteks perbicaraan itu, iaitu tuduhan Anwar terhadap Mahdi mengayakan anak-anak dan juga ahlinya. Adalah soalan keluar sikit. Masa itu ditanyakan pasal syarikat kencana Mozali, ditanyakan tentang MC Design, ditanyakan tentang Aircom, ditanyakan juga anak. Bukan tanya langsung ada. Tetapi itulah, walaupun ditanyakan soalan seperti itu, tetapi kebanyakan soalan yang ada lebih kepada untuk memenatkan Tak tahu sendiri dekat dunia ni. Sorry. Tadi ada benda. Aduh. Apa ni? What? Sebab sekarang ini kita nak tengok bukti yang selama ini anak kita dia ada. Tapi ini senjata legendaris. Jadi aku tak boleh buat. Aku tak boleh tahan dampaknya. Dan itulah macam yang kita sebut tadi, soalan-soalan tak berkaitan dengan keadaan kepada bermain. Siapa yang membuatkan perkatakan? Saya ini mesti dah servis kawasan. Sedap-sedap saya saya tidak selesai lagi masalahnya. Sebab banyak sekali perkatakan. Senjata legendaris tetap tak boleh. Sebab senjata legendaris tu terlalu susah. Soalan berkenaan dengan itu betul-betul berkaitan dengan kau. Ini dah bukti-bukti. Macam tu. Tapi Kita tak boleh crafting senjata tu. Sebab hukum alamnya kita akan Datuk Seri Anwar tidak turun ke mahkamah. Memang betul sektor ramai yang mengatakan kata perkara itu. Kata Anwar penakut. Dia macam ni. kita akan mati, bukan mati. Tapi akan dapat kutukan. Kamu jadi mau impossible lah. Kalau ibu dengan Anwar untuk di soal siasat oleh ketua
ni saya dinamakan sebagai Fortnite. And knife. Asal saya jadi Fortnite. Alah. Sebab tak dapat kongsi kisah saga politik yang terpanjang menurut saya. Hello. Ali ya? Jom masuk. Jom masuk. Adik. Boleh apa? Cukup pasti cukup. Good. Mungkin cukup. Lah. Saya tahu senjata legendaris sebab mak ayah saya pernah bagi tahu. Senjata itu tersimpan dekat alam yang sama macam warna dia. Macam hijau contoh. Dekat alam forest gitu.
Ikut cerita mak saya lah. Kasi dia setan tu. Di mana ni kalau tak ada kambing di sini. Lagi dulu bos. Tidak kena. Bang, apa boleh masuk bang? Ya, sudah jadi. Ini boleh buat santai. Santai. Ya, kita boleh santai. Tak cuma saya seorang aja di sini. Sampai. Baju buat bagi. Coba otak gini. Lagi pulang. Kita akan cari peran dekat sana. Cuba cari di sana. Ada cahaya apa tu?
Benda ni. Mana? Ui. Hampir mati. Aduh. Ada apa benda ni? Ambil. Aduh. Katanya akan ada benda ubah. Cuba. Uish. Cuba. Cuba. Apa ni? Apa tadi? Tolong, jangan belit. Cuba. Kenapa ada pilih dia? Ui, triple slash nama dia tadi. Bang. Ya. Saya sudah malas, jadi kamu mati saja. Kita dah buat rumah. Dah apa-apa. Sing. Apa? Tapi nampak kecil. Tapi ada kekuatan jahat sikit, jadi kita kena devil. Ini senjata devil great sword, maksudnya pedang bagus. Pedang bagus memang pedang bagus ni. Ini tadi button. Ini kekuatan tu tak apa. Ready?
Semua. Berapa? Wih, dia macam laba-laba. Oke, korang, jadi sampai sini dulu jadi. Bye-bye.